kepada adik-adik yang sedang bekerja makan gaji tu, apa makna nak pesan ni? Okey, dengar ni baik-baik. Kalau kita bekerja, pastikan kita dapat offer letter lah, dek. Pastikan ada offer letter. Kenapa banyak sangat Abang Maknur tengok ni ada bekerja tapi tak ada offer letter? Kenapa ni? Korang ni duduk kat mana? Sekolah tak duduk? Geram lah aku. Bukan Abang Maknur nak marah, tapi kita ni suka kata ada company-company yang teruk lah, tak ikut SOP, tak ikut prosedur. Tapi kita jadi sebahagian daripada orang yang menyumbang kepada bertumbuhnya orang-orang macam ni. Tak, dia macam ni. Kalau company tu tak nak bagi offer letter, jangan kerja. Lepas tu dia kata EPF so-so kan. Ada orang dah kerja setahun 2 tahun, baru dia sedar yang sebenarnya EPF so-so tu atas payslip je. Rupanya dekat EPF, yang akaun EPF tu tak ada caruman tu. Korang ni kenapa lurus sangat? Tak pernah check langsung ke? Tak pernah check i-account? Tak pernah check ada tak caruman tu? Lurus betul. Dia macam ni. Kalau korang dapat majikan-majikan yang menganiaya ni, suruh OT. Dah OT tak bayar OT. Okey. Kalau dapat majikan-majikan yang tak bertanggungjawab ni, apa kita buat? Berhentilah. Kenapa stay? Berhenti. Buat aduan. Jangan bagi muka kita ni yang bekerja dengan orang company-company yang tak bagi EPF so-so ni. Lalas. Banyaklah. Tumbuhlah company-company ni macam cendawan. Sebab kita membenarkan dia orang melakukan perkara-perkara sedemikian. Ada ke saya dah kerja 2 tahun baru saya sedar rupanya EPF tu atas payslip je, dekat akaun tak ada caruman pun. Punyalah ya Allah tuanku. Ya Allah, teruk sangat dah korang ni. Saya dah kerja 5 tahun dah tapi offer letter tak pernah. Nampak tak? Nak salahkan siapa? Salahkanlah diri sendiri juga. Lepas tu company-company ni tumbuh macam cendawan tumbuh, kita salahkan siapa? Kita lah yang sebagai penyumbang tu. Kepada majikan-majikan, nak buat berniaga betul-betul. Jangan anaya orang. Tak takut Tuhan ke? Tak takut dosa ke anaya orang? Jangan anaya orang, Nak orang kerja bagus-bagus sampai anaya orang. Janjilah korang dengan Abang Maknur janji. Jangan jadi BODO. Bukan nak cakap, tapi dah setahun 2 tahun kerja tak ada EPF pun masih bekerja lagi. Setahun 2 tahun kerja tak ada offer letter pun kerja lagi. Harap betul lah Abang Maknur. Setiap kali live mesti ada orang cakap macam tu. Mesti ada aduan-aduan macam tu. Lepas tu ni sini dengan sini. Kalau dapat majikan teruk, berhenti terus. Lepas tu kalau dapat majikan yang baik, kerja baik-baik pula. Dah dapat majikan baik, buat taik pula. Tak boleh. Kalau kita dapat majikan yang baik, majikan yang macam baiklah, yang baik. Kerja sepenuh hati, wholehearted. Kerja betul-betul. Bagi ekstra. Kalau dapat majikan yang baik lah. Kalau dapat majikan yang baik, bagi ekstra. Tak salah kalau bagi ekstra. Sebab apa? Ekstra tu bukan untuk company semata-mata. Ekstra tu untuk diri kita, untuk portfolio kita. Nanti kalau kita berhenti kerja, kita yakin nak bagi tahu apa kelebihan kita, apa achievement kita. Macam tu. Okay? Itu saja. Nak masuk kerja dah. Bye-bye.